Saya kata, kenapa puan, saya sakit. Dia cakap macam tu kan. Saya rasa macam nak cekik-cekik je anak saya ni. Ya. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dalam podcast Borak Santai bersama Dr. Anissa. Okey, soalan saya yang pertama tu Doktor. Macam mana, boleh Doktor kongsikan macam mana Doktor boleh terfikir untuk tubuhkan persatuan GCNP ini? Terima kasih Ayu. Okay, sebenarnya memang BCNP ni bukanlah persatuan ya. Ayu kena faham, dia bukan persatuan, dia adalah satu platform di website yang kita namakan Breastfeeding Counselor Networking Program. Dan saya sebenarnya mengumpulkan semua penyokong-penyokong penyusuan susu ibu untuk membantu ibu secepat mungkin supaya mereka dapat menyelesaikan masalah mereka dalam penyusuan susu ibu ni lah. Banyak ibu-ibu yang sampai stres, depres dekat luar sana kan. Jadi kita sebenarnya tidak mempunyai sistem yang mantap untuk memastikan ibu-ibu yang stres ni sebenarnya dapat bantuan secepat yang mungkin. Itu masalah kita di Malaysia ni lah pada ketika tu. Jadi saya dah tubuhkan daripada 2016. So jadi disebabkan oleh satu peristiwa. You nak tahu tak peristiwa apa? Okay, peristiwa apa tu? Macam menarik. So sebenarnya peristiwa dia adalah masa saya berada di Pasir Gudang, KPJ Pasir Gudang, saya menerima satu call daripada seorang ibu. Ibu ni sebenarnya dia cakap dengan saya, doktor, dia kata saya ni ada buasir. Dia cakap macam tu kan, saya sedang menyusukan anak saya. Dan sekarang ni saya stres sangat doktor. Dia memang stres lah, cakap dia tu memang dalam keadaan dia, suara dia dalam tangisan. So jadi saya kata, kenapa puan, saya sakit. Dia cakap macam tu kan, saya rasa macam nak cekik-cekik je anak saya ni. Sampai tahap dia rasa macam tu. Dia kata saya dah tak tahan dah. Nipple saya sakit. Dia cakap lah macam nipple saya sakit, saya punya buasi sakit. Dia cakap macam tu kan. Saya kata, puan ada sesiapa tak dekat rumah? Tak ada, suami saya Navy. So Navy, so suami dia adalah terpaksa ke ke laut lah. Jadi dia berseorangan dengan anak dia yang berusia baru lebih kurang dalam sebulan lebih. Maksudnya dia berpantang tu sendirian. So jadi kesian lah dekat dia kan. So jadi saya kata, puan sabar. Masa tu saya dah panik tau, sebab dia kata dia nak cekik anak dia tu. Tak pasal-pasal kita masuk berita pula yang ada baby meninggal, mak membunuh kat rumah kan. So kita tak nak tahap sampai macam tu, mak dia punya depres. So jadi saya tahu mak dia ni memang dah depres lah, dah sampai tahap merasakan anak dia ni macam buat dia rasa sakit. So jadi saya pun off klinik immediately juga. Saya cakap dengan staff saya, tutup klinik sekarang, saya nak jumpa doktor surgical masa tu untuk ambil ubat buasir. Lepas tu saya terus pergi drive lah. Memang saya bawa macam F1 lah kat klinik tu. Minta maaf kepada polis lah. So saya memang bawa, memang laju pergi alamat dia yang dibagi tu. Saya terus pergi rumah dia. So pergi rumah dia tu, maka di situlah ceritanya saya menjadi seorang yang shoulder to cry on. So jadi ketika tu mak dia memang berdarah-darah. So masa saya sampai tu, saya tengok dia punya lantai tu ada darah-darah tau. Masa tu dalam otak saya terfikir, janganlah jadi apa-apa kat baby. Faham tak ketika tu? Jadi saya tengok macam, saya kata, darah siapa ni puan? Dia kata, ni darah buasir saya. Dia cakap macam tu. Saya macam, Allahu Akbar, kesiannya dia sampai berdarah macam tu, tak tahu nak buat apa. Lepas tu saya nampak anak dia yang seorang, yang nombor macam 2 tahun lah umur dia, anak yang first tu, lompat sana, lompat sini, memang stres lah dengan anak dia yang lasak, dengan baby. Lepas tu saya kata, baby mana? Dia kata, baby dalam kot tengah tidur, dia kata macam tu. Tapi saya memang tengah sakit sangat lah ni, nipple dia crack teruk. So dekat situlah saya macam, okay, lepas tu saya settlekan masalah dia tu, dengar tunjuk cara macam mana nak breastfeed, sambil dia breastfeed main dengan anak yang seorang lagi yang memang tengah tantrum, anak ni yang sulung tu kan. So jadi kat situlah kita jadi shoulder to cry on. Bila mula datang, muka dia macam muka orang depressed lah. Tapi bila saya dah keluar tu, lepas sejam 2 jam jugalah saya duduk dekat rumah dia tu, dia nampak lega. So jadi itulah ceritanya.